Benda yang paling scary sekali bila kau sebenarnya dapat tahu orang yang paling rapat dengan kau sebenarnya adalah pedofile. Mek Yun ni seorang influencer yang boleh kelaskan sebagai wholesome lah. Dia tell stories, dia tunjuk dia punya daily life dengan family dia yang sangat-sangat best lah, sangat wholesome. Satu hari dia jumpa satu grup yang buat hidup dia tak tenang. Dia terjumpa satu grup Facebook ni yang sebarkan gambar-gambar budak sekolah, and komen-komennya kurang senang lah. Dia sexualizekan budak-budak bawah umur. Yang paling mengejutkan adalah dia terjumpa gambar dia masa sekolah dulu ada dalam grup ni. Apa yang Mek Yun buat? Lepas tu dia buat step yang betul lah. Dia buat report dengan peguam dia, dengan PDRM, dan juga dia minta MCMC untuk ambil tindakan dekat grup ni. And as of recording video ni, PDRM dengan MCMC masih buat siasatan lah, dan MCMC dah minta Facebook untuk take down grup tu. Tapi benda ni bukannya start and habis kat sini. Dalam tak sedar sebenarnya kita pun normalizekan benda ni. And benda ni widely available untuk even budak pun boleh tengok, orang besar pun boleh tengok. So bila budak tengok, dia jadi macam mungkin ini adalah normal. Tapi ramai yang tak sedar yang even dalam family kita pun boleh ada mangsa dan pemangsa. Dah banyak kes yang saya dengar juga budak tu diganggu oleh family dia yang lagi tua. Apa yang lagi teruk adalah kalau budak tu bagi tahu parents dia orang, parents tu suruh budak tu diam. Tak mungkin lah dia buat macam tu, tak mungkin lah dia ni buat macam ni. Dia ni baik lah. Sebab apa? Nak jaga nama baik family, malu. Pedofilia ni aku rasa bukanlah personality trait. Dia bukan benda yang boleh buat main ataupun jadikan benda-benda joke. Isu-isu ni sangat-sangat serius, especially aku yang dah ada anak ni kan. And banyak budak yang struggle sampai ke dewasa menyebabkan orang trauma lepas tu jadi mangsa ni. So apa yang kita boleh belajar kat sini? Sebenarnya dunia ni memang tak selalu indah lah, tak penuh dengan bunga saja kan. Dan as parents, kita mungkin tak boleh kawal anak kita macam dalam penjara, tapi kita kena monitor aktiviti diorang. And yang paling penting sekali sebenarnya, kita kena educate diorang. Don't feel discomfort, don't feel uncomfortable untuk bagi tahu kepada anak kita apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, dekat mana yang orang boleh sentuh, dekat mana yang orang tak boleh sentuh. Paling penting sekali, when things happen, jangan diam-diam, bersuara and lawan benda-benda ni. Sebab benda ni sangat jijik bagi aku.